Assalamualaikum adik kakak semua. Apa khabar semua adik kakak, sahabat-sahabat Fishband hak jauh, hak dekat belakang ni. Hari ni jumpa pula di channel masak-masak Fishband hari ni adik kakak. Hari ni kita mari dengan daun mungga adik kakak. Orang Kelantan panggil daun mungga. Kalau bahasa surat panggil daun moringa ataupun orang panggil daun kelu. Ni bahan dia ni. Pagi tadi kita masuk dalam kebun ngayak serik duk lerok kat tengok daun mungga banyak ada. Nak kita pun ambil lah bertiga dah catang-catang ikat suting gini ni ni. Nak pergi jual di pasar pagi pas ni roya so ni orang belilah ni daun mungga ni mahal ni adik kakak roya so ni orang nak sepohong banyak boleh pitih kaya. Dari hari ni ni hak lebih kita pergi jual pasar lah itu ada kotak peraih. Hari ni kita nak masak lah ni adik kakak dah. Hari ni masakan kita nak buat daun mungga. Daun mungga ni bagus ni untuk kesihatan ni. Ni daun mungga ni. Daun moringa. Okey. Nama resepi kita hari ni hak Fishband nak kongsi dengan adik kakak semua dah. Sungguh sedap, sungguh lazat. Aroi cing-cing, aroi cemong ni kalau kita makan ni dipanggil gula daging daun moringa ataupun Kelantan panggil gula daging daun mungga dah. Gula daging daun moringa ni adik kakak dah. Mari kita tengok cara-cara nak buat dia gula daging daun moringa ni. Oh sedap makan ni. Mula-mula kita kena sediakan daun mungga dah. Daun mungga ni ambil lah banyak mana kita nak makan. Setakat kita nak makan lah banyak mana. Ni sauting, 2 uting, 3 uting, 5 uting. 5 ngikat ni kita nak buat gula ni dah. Kalau adik kakak nak makan banyak kak, buh lah sepohong pun tak apa. Puyuk nak besar ni kita ambil 5 uting ni, ambil pucuk muda dah. Okey. Dalam pinggir ni bahan-bahan kita nak blender untuk kita buat gula daun mungga ni dah. Kita guna dalam 10 butir bawang merah halus, 10 butir bawang putih lebih kurang 4 ulas ke 5 ulas gitu, halus dah, halus kasar lah tu. Halia setengah eci. Kunyit hidup. Kena pakai kunyit hidup baru sedap dah. Baru dia bakit bang dia. Kunyit hidup ni kita guna dalam 2 jari. Orang tak ingat nak timbang banyak mana. Ni 2 jari ni. Ibu jari tangan kita ni besar. 2 jari ni lah. Lebih kurang dalam berapa? 3 cm gitulah kunyit panjang ni dah. Kunyit hidup. Racik halus-halus lah. Lepas tu lada. Lada ni kita guna lada cengik hijau dengan merah campur lebih kurang dalam 20 butir. Semua bahan dalam pinggir ni kita blender dah. Buah sikit pergi blender lalu. Blender sampai lumak. Okey. Mula-mula kita sediakan kuali. Lepas tu kita masukkan 1.5 liter air. Buah air dulu. Ni kita buat ni style kapung ni. Masukkan bahan hak kita blender saat ni. Bubuh halu. Lepas tu masuk ke 300 gram santan kelapa. Kacau-kacau dulu. Masuk ke 4 keping asam glugu. Pas ni tertera deh kalau kuasa kuih masak tambahlah sekeping 2 lagi. Kacau-kacau dulu. Masuk ke garam. Kita buat habis kuih dalam sudut teh dulu. Kalau rasa pas ni kita kecak kuah dia tu, rasa kuih masing, tambahlah sikit garam tu. Buat sikit-sikit dah, jangan buat banyak lalu masih berat. 1 sudu makan gula. Kacau perlahan-lahan. Kita tunggu dia mendidih dah. Bila kuah ni mendidih dah, kita kecilkan api dah, kecil api. Takut dia nguak tubik. Bila kuah ni gelegak dah, kita masuk ke buah nanah dah. Nanah ni kita guna nanah madu. Nanah madu hak kecil tu. Buah sebutir. Kita kerak tebal-tebal seci gitu, kau setengah seci, belah 2 buah dia gula ni. Tu nak campur dengan tu daun mungga apa ni. Oh, nanah madu ni sedap ni. Nanah madu ni. Kacau-kacau dulu. Oh, nanah madu ni manis ting-ting ni buah gula ni.
Oh, lanah madu ni gak. Aku tak mahu jikalau aku di madu. Segeralah hantarku pulang ke rumah orang tuaku. Ceng 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 ceng. Tak asal lagi ni, tak asal lagi ni. Kita bubuh lanah ni dulu. Ni adik kakak dah terjual dia sebab nak uinya. Nak ui lanah ni lembut. Biar kuah tu serai kuah lanah tu. Biar air lanah tu turun. Air kuah ni baru dia sedap. Lanah kan dia kerah. Ui dia lebu sikit lah. Kita bubuh lanah dulu dah. Gitu. Lepas tu kita masukkan daging. Kena ada lauk sikit lah. Baru sedap. Baru arwah cemong. Daging ni Fiban guna sebanyak 1 kilogram. Kita rebus siap-siap dah daging ni. Kita rebus siap-siap dah. Biar dia lembut molek. Baru kita bubuh le kuah ni. Kalau adik kakak tak makan daging, nak bubuh ayam boleh. Nak bubuh udang boleh. Nak bubuh ikan pun boleh. Nak ganti daging ni. Kalau ikan, ayam, udang tu tak payah rebus lah. Daging ni rebus dulu, dia kerah. Kacau-kacau lagi. Lepas tu kita bolehlah masukkan daun moringa. Ataupun daun moringa ataupun daun kelu. Daun moringa ni bubuhlah banyak mana kita suka dan banyak mana kita nak makan dalam ni. Lagi banyak, lagi sedap, lagi bagus. Gau. Oh, sedapnya bang adik kakak ni musim-musim cuti Christmas ni kita balik kampung cuti ni enggak. Oh, dah munggah pokok munggah banyak kat kampung ni. Oh, kita ngayak masuk tu ada kebun enggak. Letu ambil oh, tewak makan wak ulai. Goreng dengan telur pun sedap ni. Wak gula gini pun sedap. Lepas tu kita bubuh lada merah besar dengan cili padi hijau bubuh putih gitu ya. Ni sebagai aksesori dia lah ni. Gau. Oh, sedap molek. Arwah cemong makan hak ni adik kakak kita tunggu biar dia gelegak dalam 5 minit ke 10 minit lagi dah. Nak ui kuah tu segar di daging tu. Bila dah gelegak molek dah tu, kita tambah sikit lagi daun moringa ni. Nak ui dah lebih sikit. Baru sedap. Kat ni bubuh dah, kat dia kecut nampak sikit, tambah sikit lagi nampaknya gula daging daun moringa kita masak dah. Boleh akak dah dah. Masak molek dah tu, kuah pun pekat molek dah. Rasa pun cukup molek dah ni. Tutup api boleh dihidangkan untuk dimakan dengan nasi. Inilah dia adik kakak semua dah. Siap dah masakan kita hari ni. Iaitu gula daging daun moringa dah. Gula daging daun moringa dengan buah lanah madu. Bila masak gak kita buah le pinggir gini lah. Kita hidang le pinggir. Oh, kuah dia pun pekat molek. Oh, lanah pun manis leting, manis dan bersari. Lanah madu. Madu memang manis. Oh, sedap tu. Tu dah moringa tu. Cantik di atas. Masak dah dah. Lepas tu selamat makan dan selamat mencuba lah adik kakak semua dah. Resepi kita hari ni daripada Fish-Bank ni. Resepi kapung. Gula daging dan moringa dengan buah lanah. Oh, sedap jetak kaya nerak makan ni. Arwah cemong.
Jumpa mula pula dah. Kita nak makan dah. Nasi pun masak dah. Berjumpa semula pula dengan resepi seterusnya. Assalamualaikum. Bye bye. Kalau selia boleh buat lalu dah. Pergi pasar cari bahan. Masih sempat lagi untuk membuat resepi ini. Okey. Bye bye.